Rumah teres kat PJ ni memang mudah lembab. Kulat tumbuh merata, dinding basah, bau hapak. Macam mana nak selesaikan tanpa beli dehumidifier mahal? Cara pertama, buka tingkap setiap pagi. Biar udara segar masuk, keluar kelembapan. Peredaran udara yang baik adalah kunci utama. Cara kedua, letak garam kasar dalam bekas kecil. Garam serap kelembapan dengan berkesan. Tukar bila dah basah, murah je. Cara ketiga, guna arang bata atau arang aktif. Serap kelembapan dan bau. Letak kat sudut bilik, almari atau bilik air. Cara keempat, hidupkan kipas selalu. Peredaran udara cegah kelembapan berkumpul. Arah kipas ke kawasan yang mudah, lembab macam sudut dinding. Cara kelima, lap air selepas mandi. Cermin, dinding, lantai bilik air. Elak air bertakung jadi punca kulat tumbuh. Dengan 5 cara mudah ni, rumah teres PJ anda boleh bebas kulat dan kelembapan. Tak perlu dehumidifier mahal pun. Cuba sekarang, rumah anda akan lebih sihat, selesa dan tahan lama. Jimat duit, dapat hasil maksima. Jom amalkan hari ini.